Dia ni dilaporkan telah melepaskan 4 das tembakan betul-betul dekat depan Christina Grimmie. Assalamualaikum, selamat datang ke Amrish TV. Okay, hari ni mungkin korang nampak setup aku lain sikit. Selalunya aku pakai lavalier mic, gunakan audio recorder aku. Aku ingatkan benda ni dah bercharge, tapi aku tengok benda ni tak bercharge pun. So aku terpaksa lah guna setup baru aku ni, yang selalu korang nampak mic ni tergantung kat belakang aku ni kan. So dia sekarang ni dekat depan aku pula, berbakti untuk aku pula. Okay, hari ni kita nak bersembang tentang hari ni kita nak bahaskan tentang kes-kes pembunuhan selebriti yang dilakukan oleh peminat mereka sendiri. So aku tak nak banyak cakap, jom kita roll it. John Lennon, The Beatles. Aku rasa majoriti mesti ramai yang dah kenal dengan John Lennon ni. Dia pengasas bersama dengan kumpulan muzik The Beatles, antara band yang paling popular di dunia waktu ketika dahulu. Kisahnya, John Lennon ni baru balik daripada studio lah. Waktu tu waktu malam, dia ni dengan isterinya dalam perjalanan nak pergi ke apartmen diorang lah, dekat Manhattan. Sampai saja John Lennon ni dekat pintu gerbang Dakota, dia ni didatangi seorang lelaki, dan lelaki tu dikatakan peminat John, iaitu Mark Chapman. Dia ni datang-datang je terus lepaskan tembakan sebanyak 5 das berturut-turut. Lepas kejadian tu, John ni dikejarkanlah ke hospital yang terdekat dekat Roosevelt. Roosevelt. Dan dipendekkan cerita, John ni diumumkan meninggal dunia waktu dia betul-betul sampai dekat hospital tu, kira-kira dalam pukul 11 malam macam tu. He died at Roosevelt Hospital. Police have a suspect in custody. Dikatakan sebelum kejadian, John Lennon ni ada buat sesi tanda tangan album dia lah, yang itu Double Fantasy. Dan Mark ni ada dekat situ dan dah dapatkan tanda tangan John Lennon ni, tapi still lagi tak tahu apa motif dia membunuh John Lennon tu. Dan dipendekkan cerita, Mark Chapman ni mengaku bersalah lah dan dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup, dan dia masih lagi ada dekat penjara sehingga sekarang ni. Dimebag Darrell Pantera. Dimebag Darrell ataupun nama sebenarnya Darrell Aboy telah ditembak waktu dia buat persembahan dekat atas pentas. Pembunuhan tu dilakukan oleh bekas tentera laut Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Nathan Gale. Waktu kejadian, orang ramai nampak Nathan Gale ni terus naik ke atas pentas dan terus melepaskan tembakan jarak dekat Dimebag Darrell ni. You can see shooter Nathan Gale in a black jacket and baseball cap charging on a stage and pulling out a gun. He was headed straight for Dimebag Darrell, the band's lead guitarist. Tak cukup dengan tu, Nathan ni mengamuk dekat atas pentas dan terus menembak ataupun membunuh ketua keselamatan band Damage Plan ni, iaitu Jeffrey Thompson dan Erica Hawk. Yang lagi sedih pada aku, ada seorang ni, Nathan Bray, dia cuba naik ke atas pentas dan nak buat CPR dekat Darrell, dan pada waktu tu Nathan Gale ni nampak dan dia terus menembak Nathan Bray ni dan terus terlantar dekat atas pentas. Jumlah kematian dekat konsert tu adalah 5 orang termasuk Nathan Gale. Sebab apa? Sebab dia ditembak oleh seorang pegawai polis ni bernama James Nick Mayer, dan polis masih lagi tak kenal pasti apa motif sebenarnya kenapa Nathan Gale ni bunuh Dimebag Darrell ni. Tapi ibu Nathan Gale ni ada buat satu kenyataan yang anak dia ni memang ada sakit mental. Aku tak tahulah, assumption aku mungkin ada something yang Dimebag Darrell ni dah buat dekat Nathan Gale ni. Mungkin tak layan dia waktu konsert ke, ataupun ada cakap something yang buatkan dia terasa ke, sampai dia marah sangat macam tu, sampaikan dia sanggup tembak Dimebag Darrell ni betul-betul dekat atas pentas, dekat depan-depan ni. Faham? Amik kau. Aku rasa mungkin macam tu lah. Aku tak tahu. Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Tupac Shakur. Nama sebenar beliau adalah Tupac Amaru Shakur, seorang rapper dan pelakon yang sangat terkenal. Album dia dah terjual lebih 75 juta unit dekat seluruh dunia dan jadikan dia salah seorang artis dengan album paling laris di dunia. Tupac ni telah ditembak pada 7 September 1996. Dilaporkan ada kejadian tembak-menembak lah dekat Las Vegas ni pada pukul 11.15 macam tu, dan Tupac Shakur ni dia naik kereta, dan pada waktu tu dia tengah menunggu lampu merah lah kan. Dan waktu tunggu lampu merah tu, dia ditembak sebanyak 4 das time dia naik kereta tu. 2 das dekat dada, 1 das dekat tangan, dan 1 das lagi dekat peha. 6 hari kemudian, Tupac ni menghembuskan nafas terakhir sebab kegagalan pernafasan dan membawa kepada serangan jantung. Rap superstar Tupac Shakur's life
had just been taken. Actually pembunuh Tupac Shakur ni masih lagi misteri, masih lagi tak dijumpai. Tapi dekat dokumentari Murder Rap mengatakan Dwayne Anderson ni telah mengesahkan bahawa anak saudara dia yang bertanggungjawab atas pembunuhan Tupac Shakur ni iaitu Orlando Anderson. Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer ni adalah seorang pelakon dan model daripada Amerika Syarikat dan dia ni dikejar oleh seorang peminat yang bernama Robert John Bardet. Dia ni selalu kirimkan surat dekat Rebecca ni dengan harapan yang dia ni bolehlah jumpa dengan Rebecca ni kan. Alah peminat mestilah kan, kita ni kalau meminat seorang mestilah kita nak jumpa orang tu. Dan satu hari Rebecca ni decide untuk balas surat-surat daripada Robert ni, siap ditanda tangan, siap bagi gambar dia lagi. Robert ni bila dia dapat je surat daripada Rebecca tu, dia terus pergi ke ejen swasta untuk kenal pasti kat mana alamat rumah Rebecca ni. Nak dijadikan cerita pada satu hari ni, Robert ni pergilah ke rumah Rebecca ni. Dia dah tahu dah rumah Rebecca ni kat mana. And then dia ketoklah pintu rumah Rebecca ni. Rebecca ni pun fikir mungkin time tu dia punya manager ke ketuk pintu kan. Dia buka je lah. Dia buka-buka je, Robert ni terus melepaskan tembakan dekat dada Rebecca dan Rebecca terus jatuh tersungkur kat depan tu sambil menjerit. So pada masa tu semua orang dekat kawasan tu dengar lah Rebecca ni menjerit dan dia terus panggil ambulan dan polis pun datang terus sergah pada waktu kejadian lah. Dan Robert ni dah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa syarat pembebasan. So dia memang takkan boleh bebas even ada orang nak ikat jamin sekalipun. Aku tak faham sebenarnya kes-kes yang macam ni. Kau minat orang tu sebab apa? Kan, sampai kau nak bunuh orang tu, kau minat tapi kau nak bunuh orang tu. Aku serius, aku tak faham. There's something very special about her. I just couldn't let go of her. She became the most important thing in my life. During all this time, if she wasn't answering, I'd get very frustrated, thinking that she was the sex object of like a bimbo for the male lead. Christina Grimmie. Actually Christina Grimmie ni aku pun minat dia dulu. Dia ni penyanyi popular yang terkenal dalam satu rancangan, nama rancangan tu The Voice, dan dia dapat tempat ketiga. Pada 10 Jun 2016, Christina ni dia ditembak waktu sesi tanda tangan dengan peminat selepas dibuat persembahan dekat Plaza Live Orlando. Pesalah dia ni yang bernama Kevin Lloyd berumur 27 tahun. Dia ni dilaporkan telah melepaskan 4 das tembakan betul-betul dekat depan Christina Grimmie. Korang bayangkanlah situasi tu macam mana. Memang huru-hara gila. Korang bayangkan korang ni as peminat nak pergi minta tanda tangan artis korang ni dekat sesi tanda tangan, memang ramai beratur panjang tu kan. Tiba-tiba artis yang korang nak minta tanda tangan ni mati kena tembak depan mata korang. Weh, memang paranoid gila. Nak dipendekkan cerita, Kevin ni berjaya dijatuhkan oleh abang Christina Grimmie ni, tapi terlepas sebelum dia melepaskan tembakan untuk membunuh diri. Faham? Dan Christina Grimmie ni pun dikejarkanlah ke hospital terdekat iaitu Hospital Orlando. Tapi dalam perjalanan ni, Christina ni memang dah kritikal sangat-sangat dan dia diumumkan mati ketika on the way ke Hospital Orlando. Christina Grimmie, she was shot and killed after her concert last night. Well, she was signing autographs when a man walked up to her and opened fire. Polis Orlando mengatakan Kevin ni datang ke konsert Christina Grimmie ni dengan membawa 2 pistol dan ada peluru tambahan dan sebilah pisau. Nampaklah dekat situ daripada awal memang Kevin ni niat nak membunuh Christina Grimmie ni. Motif pembunuhan tak dikenal pasti, tapi bila dah dikaji selidik, dia ni ada memuat naik something dekat social media dia, macam status by status lah kan, tak tahulah Twitter ke Facebook ke kan. Dia katakan Kevin ni memang terlalu obses dengan Christina Grimmie ni sampaikan disanggup turunkan berat badan dia untuk nampak menarik dekat depan Christina Grimmie ni. Tapi dikatakan dekat satu konsert ataupun dia pernah jumpa Christina Grimmie ni, tapi Christina Grimmie ni tak layan dia, dan dari situ dia decide untuk membunuh Christina Grimmie ni. Dan dia ada cakap, kalau aku tak boleh dapat Christina Grimmie, tak ada siapa boleh dapat Christina Grimmie. Itu dia punya kata-kata dia. Aku boleh cakap pembunuhan ni adalah pembunuhan yang pentingkan diri. Kau dah terlalu obses dengan orang tu kan. Kau tak fikir, kau fikir diri kau je nakkan dia tapi kau tak dapat kan. Kau tak fikir orang lain, kau tak fikirkan keluarga dia, kau tak fikirkan orang yang ada dekat situ yang trauma dengan kejadian tu. Depan mata orang mati kena tembak. Mana tahu kat situ ada budak-budak kan. Weh,
trauma weh kat situ. Kalau confirm paranoid gila time tu, aku boleh jamin budak-budak tu ataupun orang-orang yang ada kat situ akan fobia untuk datang ke konsert siapa-siapa sebab takut kejadian berulang lagi. Aku tak tahulah. Itu 2016 tau. Itu pun dah ada orang-orang macam tu lagi kan. Dunia yang sekarang ni, tahun yang sekarang ni 2022, banyak gila aku dengar cerita orang psycho sekarang ni. Ada yang sanggup penggal kepala isteri, sanggup ni lah tu lah ni lah. Aku tak tahulah. Aku pening dengan dunia sekarang ni. So itulah kes pembunuhan selebriti yang dilakukan oleh peminat dia sendiri. Terlampau obses sampai kau nak bunuh sampai kau nak bunuh selebriti ke yang kau minat. Aku tak faham dia punya apa relatednya kau nak minat dengan bunuh. Kau bunuh orang tu dah tak ada, macam mana kau nak minat lagi? Mungkin ada kes-kes lagi yang korang berminat nak aku bahaskan, boleh komen kat bawah. And aku ucapkan terima kasih sangat-sangat korang sebab korang aku berjaya cecah 1k subscriber. Dan insyaAllah aku akan buat konten-konten yang lebih menarik lagi lepas ni. Thank you so much korang. Atas bantuan korang aku takkan dapat cecah 1k subscriber. Thank you so much korang. Aku rasa dah tak ada benda dah aku nak cakap. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.